Ramai tanya bila agaknya Public Gold nak adakan semula EPP. Bukan ke dulu hot demand? Nak tahu jawapannya, tuan-puan perlu tonton video ni sampai habis untuk dengar penjelasan lanjut. EPP adalah kaedah beli emas hari ini pada masa akan datang. Kita boleh lock harga emas hari ini dan buat bayaran berkala sebanyak 6 kali atau 10 kali bayar. Tapi sebenarnya EPP ni tak sesuai untuk semua orang. EPP hanya sesuai untuk mereka yang nak paksa diri menabung emas sama macam mereka bayar hutang dan komitmen yang lain. Jika mereka adalah good pay master kepada komitmen yang lain, barulah mereka sesuai beli emas secara EPP. Tapi ramai tak sedar mereka fokus kepada harga emas semata-mata. Nak tunggu harga cantik baru nak buat EPP. Kemudian bila dah buat EPP, tiba-tiba harga emas turun pula. Dah mula stres. Public Gold sebenarnya tuan-puan bukan nak kita beli emas, tapi nak kita menabung emas dengan tenang. Lagipun dengan faktor harga emas yang sangat volatile, iaitu perubahan harga yang sangat drastik sehingga pernah dicatatkan perubahan harga 7 kali dalam masa sehari. Sebab itu, Public Gold ambil langkah berani, hold ataupun hentikan EPP. Bila ada balik, kita tak pasti. Tujuannya supaya budaya harga emas ini kembali kepada asas, iaitu menabung ikut kemampuan, menabung ikut bajet, tambah grab emas tanpa lihat harga. Dan yang paling penting, tuan-puan perlu konsisten menabung dalam jangka masa panjang. Alternatif kepada EPP ialah kaedah Auto Debit Account Gap. Nak tahu lebih lanjut, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Tuan-puan nak kaya dengan emas bukan tentang siapa lebih laju, tapi siapa yang paling lama bertahan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabung emas, boleh rujuk pin post saya, cara mendaftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.